Aku hebat sekali, kenapa hidup rasa susah? Ada satu golongan yang hidupnya sangat sengsara. Siapa mereka? Mereka yang rasa diri dah cukup tahu segalanya tapi hidup tetap susah. Kalau suka tips, saya cepat komen suka dan tekan love, save, share supaya kawan pun dapat manfaat. Nak niaga bersama Sean? Klik link dalam bio atau klik learn more. Fikir balik, kita bukan anak orang kaya. Kita bukan model cantik atau kacak. Bakat pun biasa-biasa saja. Jadi kita harapkan apa? Kebanyakan orang akan kata, usahalah. Betul ke usaha cukup? Hakikatnya, orang yang lebih kaya, lebih bijak, lebih bertuah pun sedang berusaha. Kalau usaha saja cukup, kenapa masih ramai orang kerja keras tapi hidup tetap sama? Dari kecil, kita diajar untuk kerja keras. Ikut peraturan, buat apa yang disuruh, sekolah ikut sistem, kerja ikut majikan, berniaga ikut trend. Setiap hari, kita cuma selesaikan masalah orang lain. Sedar tak? Ramai orang hidup 30,000 hari tapi sebenarnya hidup satu hari yang sama 30,000 kali. Orang kata buat sesuatu 10,000 jam kita jadi pakar. Betul ke? Kalau masak 10,000 jam boleh buka restoran Michelin. Kalau memandu 10,000 jam boleh jadi pelumba F1. Kalau berniaga 10,000 jam automatik jadi usahawan berjaya? Jawapannya tidak. Sebab bukan sekadar usaha tapi usaha yang betul dalam peluang yang betul. Pilihan yang betul lebih penting dari usaha yang keras. Nak tahu bagaimana buat pilihan yang boleh ubah hidup? Komen nak dan klik link di bio sekarang.